Okey guys, ini adalah quotation untuk sijil ESB Financing 200,000 bagi yang berumur 34 tahun. Kalau ada dalam kalangan anda yang pada tahun 2026 ni berumur 34 tahun, ini adalah quotation untuk anda, sijil ESB Financing 200,000. Tempoh maksimum anda boleh buat adalah selama 36 tahun lagi. Dengan rate sekarang 4.05, rate paling murah dalam market, yang mana anda akan dapat bulanan installment yang paling murah dalam market. Katakan ataupun andaikan anda nak buat ESB Financing ni hanya setahun je, dan kita adakan dividen ESB Financing 5.75%, sama macam tahun lepas. Berapa bulanan anda? Bulanan anda RM881 sahaja sebulan. Modal setahun anda adalah 10,568. Anda darabkan 881 kali dengan 12. Ini modal setahun anda. Berapa untung anda? Berapa hasil anda akan dapat selepas setahun? Dividen, kalau dividen diumumkan 5.75 macam tahun lepas, ini hasilnya 11,500 atas sijil 200,000. Bila anda buat ESB Financing ini cukup setahun. Setahun maksudnya 12 bulan. Okey, katakan anda nak buat ESB Financing ini setahun je. Cukup 12 bulan, anda nak stop. Anda akan dapat surrender value, iaitu 2,500. Surrender value ni dapat daripada mana? Dapat daripada sijil 200,000 ni. Kalau anda tutup lepas tahun, anda akan dapat 2.5k ni. Jadi berapa untung anda setahun? Modal anda adalah 10,568. Okey, anda akan dapat balik dividen 11,500 ataupun tambah dengan 2.5k ni, total hasil anda akan dapat 14k. Untung bersih anda 14k ni tolak modal anda yang anda bayar selama setahun tu, anda akan dapat untung bersih kat sini 3.4k guys. Untung bersih buat ESB Financing 3.4k setahun. ROI, return of investment dia 32%. Okey, berapa untung anda tadi? 3.4k kan? Okey, kalau anda ada modal ni 10,568 ni, anda ada saving banyak ni, anda just guna saving yang ada ni untuk bayar ESB Financing ni setahun. Jadi anda tak perlu usik duit gaji anda, just guna 10,568 ni, bayar dalam sum setahun. Cukup setahun, anda akan dapat untung 3.4k. Bersih guys. Kalau anda ada 5,568 ni, anda just simpan, anda just alihkan, letak dalam ESB saving sahaja selama setahun, 1 hari bulan 1, 2026 sampai 31 Disember nanti, akhir tahun nanti, cukup setahun. Anda tak keluarkan langsung. Anda masukkan saja amount ni dalam ESB saving. Kalau dividen 5.75, anda just akan dapat RM607 sahaja. Clear kat situ kan? Jadi untungnya kat situ, ESB Financing ni dia ada dua, hasil daripada dividen dan juga surrender value. Untuk ESB saving, hasil dividen akan based on 10,568 anda sahaja. Sebab based on cash yang anda ada dalam ESB saving sahaja. Tapi ESB Financing, dividen anda akan dikira berdasarkan 200,000 sijil. Jadi berapa untung, berapa beza kalau anda buat ESB Financing dengan modal yang sama ni kat sini, 10,500 ni, ESB Financing dengan ESB saving, lebihan kat situ anda akan dapat 2,800 beza untung bersih. Okey guys, clear? Jadi, kalau ada dalam kalangan anda yang berumur 34 tahun pada tahun ni, anda ada saving 10,568 ni, daripada anda biar duduk dalam akaun bank sahaja ataupun dalam ESB saving, anda boleh maksimumkan keuntungan. Saya ajar ataupun saya guide anda macam mana anda nak dapat keuntungan 3.4k setahun. Daripada 10,500 tahun ni, tahun lepas akan jadi 14k guys. Kalau simpan dalam akaun bank, jumlah ni akan kekal sama. Kalau masuk dalam ESB saving, jumlahnya akan bertambah sebanyak RM607. Anda pilih nak untung yang mana? Nak untung RM607 ataupun nak untung RM3,400 setahun dengan modal RM10,568. Kalau ada dalam kalangan anda berminat nak buat ESB Financing 2026, minggu ni, minggu last untuk submit ESB Financing anda saya. Sebabnya minggu depan dah Chinese New Year, banyak cuti, dan minggu lagi satu dah minggu akhir untuk bulan Februari, pendek, bulan ni pendek. Jadi saya nak pastikan sijil untuk anda yang submit ESB Financing pada bulan Februari ni, bulan 2 ni, sempat dibeli sebelum habis ataupun sebelum hujung bulan ni. Jadi siapa yang buat ESB Financing bulan 2 ni dengan saya, first payment anda adalah bermula pada bulan April, bukan bulan 3 okay? Bulan 3 anda akan dapat nikmati first ataupun free dividend dahulu sebulan. Itu cara saya. Dan first payment anda bermula pada bulan 4. Okay, kalau ada dalam kalangan anda berminat nak buat ESB Financing 200,000 dengan cara yang saya tunjukkan ni, ataupun ada beberapa cara lain nak saya guide A to Z, step by step macam mana nak dapat untung dengan ESB Financing ni, boleh follow saya di TikTok, Facebook, Threads dan juga YouTube. Di social media platform ni boleh DM saya ataupun boleh WhatsApp saya. Nombor saya ada dekat bio TikTok, bio Facebook dan juga bio Threads. Boleh DM saya. Maklumkan yang anda berminat nak buat ESB Financing 200,000 ataupun berapa saja jumlah mengikut kemampuan anda. Clear dah? Baik, boh.